الله. وعليكم السلام يا أستاذة. اليوم سنتعلم شيئا مهما في اللغة العربية وهو أدوات الاستفهام. في اللغة الملايوية نقول siapa, apa, bila, di mana. فكيف تقول ذلك بالعربية؟ هيا نكتشف معا. هذه بعض أدوات الاستفهام المهمة في اللغة العربية. من بمعنى siapa. Siapa. Ma bermakna apa. Kaifa bagaimana. Limaza bermakna kenapa. Kam berapa. Aina Di mana? mata bermakna bila. Nama tak ada. Bila? Hayya naqra'u ma'a. Man siapa. Man siapa? Ma apa. Ma apa? Kaifa bagaimana. Kaifa bagaimana? Limaza kenapa. Limaza kenapa? Kam berapa. Kam berapa? Aina di mana. Aina di mana? Mata bila. Mata bila? Ahsantum. Ambil bawa ke depan. Boleh awak isi. Tanya Ustazah. Okey, Ain. Apa makna kam? Coba. النشاط الأول طابق بين أدوات المعنى. Naam, Ustazah. Ain, ma makna ma. Apa? Aina. Di mana? Ahsanti. Saya tanya ke. Kam? Berapa. Kam. Man siapa, ma apa, maza apakah, mata bila, limaza kenapa, kaifa bagaimana, hal adakah, kam berapa, aina di mana, ayun mana satu.